Ini yang akan berlaku dekat otak anda bila anda selalu bersyukur. Bahagian orbitofrontal cortex anda jadi lebih aktif. Function dia menilai kebahagiaan hidup yang anda tengah rasai sekarang ni. Dalam banyak kajian, bila anda nak kena buat sesuatu pilihan, sesuatu keputusan yang anda ragu-ragu, aku nak kahwin ke tak aku nak berhenti ke tak kerja ni, bagus ke kalau aku pindah rumah. Apa keputusan yang anda kena buat dan anda tak tahu mana satu, orbitofrontal cortex ni yang akan bantu anda. Bila aktiviti neuron dekat bahagian ni meningkat, otak anda lebih fleksibel, lebih mudah menyesuaikan diri dan tak cepat panik bila hidup ni kena buat adjustment. Kajian juga menunjukkan yang individu yang mengalami kemurungan mempunyai left medial orbitofrontal gyrus yang lebih kecil dan kurang aktif. Sebab itulah amalan bersyukur ni bukan setakat bagus secara psikologi, biologi pun sama. Semakin kerap anda bersyukur, dengan sengaja tu bersyukur. Syukur ya Allah atas apa yang kau berikan kepada aku. Hari ni aku bersyukurlah apa yang berlaku kan. Semakin selalu anda buat, semakin kuat bahagian ni dan semakin mudah untuk anda menyesuaikan diri dengan cabaran hidup yang datang.